Dia mai pakai kursi roda. Dia balik jalan kaki. Saya ada pasien seorang. Pesakit saya berumur 45 tahun, seorang wanita datang daripada Pening. Mai dengan anaknya naik kursi roda. Badan dia kurus, kering, letih, lemah, pucat, kepala pening, melayang, tak larat. Dia naik tangga kena papah. Naik, duduk dekat kursi kat kelas saya ni. Dia kata, doktor saya tak larat, minta maaf saya datang lambat, tak larat sangat. Saya rasa macam tak nak datang, tapi tak apalah sebab saya dah bayar deposit, saya datang juga. Duduk sini, kelas dah jalan dah. Saya telas sekali, saya tanya dia, puan apa je masalah? Masalah saya perut angin, kembung, pedih, orang kata saya ada angin, ada gastrik, ada GERD, badan saya panas, perut saya panas doktor, saya makan macam-macam tak boleh, saya makan itu tak boleh, makan ini tak boleh, banyak benda saya dah pantang. Saya cuma makan nasi, saya boleh makan bubur, saya boleh makan ayam rebus ataupun ayam sup dengan sayur sawi sahaja. Saya dah pantang macam-macam doktor, tak makan gandum, tak macam-macam probiotik, magnesium, semua saya dah beli makan. Tapi tak baik-baik juga, badan saya kurus doktor, lemah. Hemoglobin saya dah drop, tinggal jadi 8 saja. Pening doktor, saya dah tak larat, sangat lemah. Saya kena naik kursi roda datang ke sini. Sebab tu doktor tengok tadi, anak saya kena papah naik atas ni. Doktor, saya datang, saya nak tengok saya ni anxiety ke gastric GERD doktor. Saya tengok dah konten Dr. Man kata benda ni anxiety. Saya 50-50, saya tak tahu. Saya dah cuba semua dah. Saya nak cuba dengan Dr. Man sekali boleh. Saya tengok, saya kata ni anxiety puan. Puan makan ubat tu tak baik-baik sebab simptom tu sama. Anxiety, simptom dia sama macam gastrik. Cuma beza dia, kalau gastrik dengan GERD makan ubat dia sembuh. Dia pantang dia baik. Tapi kalau makan ubat tak baik, pantang tak baik, itu adalah simptom anxiety puan. Tak apa, saya cuba, saya ambil ubat anxiety kat dia, saya bagi dia makan separuh je. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Lepas 15 minit, lepas setengah jam, tak lebih daripada setengah jam, dia dah okey. Senyum. Tadi muka datang, muka masam, muka com, muka lemah, tak larat nak cakap. Dia ketawa, dia gelak. Lepas tu dia dah segar, dia tak pening dah. Yang bestnya, dia minum kopi dengan makan mi goreng. Ya Allah ya Tuhan, sedapnya ya Allah ya Tuhan. Dia kata sedapnya ya Allah. Lama dah doktor saya tak makan doktor. Saya takut nak makan gandum, nak makan mi macam-macam doktor. Saya tak minum kopi ni, saya dah makan sedap sangat. Seronoknya doktor, gembiranya. Akhirnya saya tahu rupanya saya bukan mengidap gastrik dengan GERD. Rupanya saya tahu anxiety punya pasal. Doktor ajar saya macam mana saya nak rawat, nak baik anxiety tanpa ubat. Boleh doktor? Boleh. Saya ajak dia teknik-teknik dia. Tak payah suplemen doktor, tak payah. Tak payah makan ubat anxiety, tak payah. Jangan pantang, tak payah pantang doktor, tak payah. Pantang lagi teruk. Takut makan lagi teruk, lagi ambil suplemen lagi teruk, lagi dengar bukan-bukan lagi teruk, lagi Google lagi teruk, lagi takut nak makan lagi teruk. Tak mau macam tu, tak mau. Jangan tunggu sembuh. Jangan tunggu sembuh doktor. Ya, jangan tunggu sembuh. Buat sibuk, buat busy, buat bodoh, buat tak tahu, buat kerja, fokus berzikir, berselawat, bersembang, memborak, membawang. Pilah buat benda apa nak buat apa, asal benda tu gembira. Jangan duk tunggu sembuh. Lagi tunggu lagi dia mai, lagi teringat lagi dia mai, lagi lawan lagi teruk. Lagi tanya bila nak baik lagi teruk. Tak mau nak. Ubat anxiety makan bila perlu saja nak. Okey. Lepas ni saya akan buat macam Dr. Man pesan. Dia mai pakai kursi roda. Dia balik jalan kaki. Dia mai badan dia lemah. Lepas sejam dia turun tu, badan dia kuat, senyum. Doktor nak ambil gambar dengan doktor, ambil gambar dengan saya. Seronok sangat. Balik mana tak nak kurus lah. Saya kata tak mau kurus lah, tak mau dengar bukan-bukan lah. Kalau dengar bukan-bukan saya nak pergi rotan. Tak mau takut. Kita takut dengan siapa? Takut dengan Allah sahaja. Jangan bergantung dengan siapa? Jangan bergantung dengan manusia, dengan ubat, dengan Dr. Man, dengan siapa-siapa pun jangan bergantung. Suplemen pun tak mau. Bergantung dengan aku kuat, aku baik, aku sihat, Allah ada. Tak ada anak, tak apa. Tapi dia pergi kerja, tak apa. Suami tak ada pun tak apa sebelah. Kita boleh lawan. Jangan duk kata tak boleh. Jangan duk kata takut. Tak mau. Setan ajak kita takut. Tak boleh, takut, tak boleh, tak boleh. Kita mesti boleh. Dengar cakap, hampa follow ni. Tengok live aku selalu, aku duk ajak hampa pergi baik. Jangan duk tegak. Faham?